Tan Sri Yang Di-Pertua, 11 tahun saya difitnah. Saya puji pegawai sekurang-kurangnya dia buat siasatan. Tapi arahan Perdana Menteri masa itu, tutup, jangan sebut hasil siasatan. Saudara, apa saya ini pariah di kelas bawahan. Sudah ditergajang, dipukul setengah mampus, dan ramai ahli parlimen dan kawan-kawan saya dulu yang ketawa dan diaibkan. Kalau ada bukti silakan. Tetapi 3 bilion sibuk. Satu negara diceritakan soal 3 bilion. Termasuk ahli parlimen dari Jelebu. Bukan Jelebu, yang kaya raya tu. Dia marah, cabar, mana dia kekayaan dia. Amboi. Saya kata okey, siasat saya. Cuba siasat dia tengok. Rembau, silap Jelebu. Rembau, menantu. Yang Muhammad menantu. Tan Sri Yang Di-Pertua, soal 3 bilion ini sebagai contoh, saya nak sebut Yang Muhammad Datuk Pahat. Politik lah. Bila kita cakap, Ali Muhammad kata, oh ni fitnah. Fitnah apa? 3 bilion saya tanggung 11 tahun fitnah itu. Ya, alhamdulillah kebanyakan tidak percaya. Tetapi ada orang percaya, sebab yang menyebutnya itu media-media dan pemimpin-pemimpin. Kadang-kadang tidak majlis terbuka, majlis tertutup. Fitnah ini keji, tak boleh kita teruskan. Tan Sri Yang Di-Pertua tahu saya banyak perkara yang saya tidak bersetuju. Tetapi kalau saya tidak ada bukti, saya tak sanggup guna dewan untuk serang dalam isu ini. Bila saya sebut Perwaja, bila saya sebut Bakun, bila saya sebut PKFZ, saya lihat rekod. Bila pertama kali saya keluarkan selepas Ipoh Timur bangkitkan dulu, saya keluarkan dengan lengkap kenyataan PKFZ. Itu hanya setelah saya lihat sendiri dokumen, termasuk kertas kabinet berkaitan. Nanti tanya pula, mana dapat? OSA pula. Tak tahu, macam mana tak tahu, sampai di depan saya. Jin mana hantar saya tidak tahu. Kemudian lepas tu hilang. Bila saya lihat, baru saya tahu percanggahan yang cukup besar, iaitu seorang menteri pengangkutan boleh buat surat jaminan begitu rupa dan jawabnya tidak tahu, tidak ingat. Ini kesalahan besar dalam sistem pentadbiran kerajaan. Yang Muhammad Tan Sri Glogor menteri tahu, bekas Bank Negara dan menteri Kewangan, bahawa tidak ada menteri yang boleh buat surat jaminan selain menteri Kewangan. Tetapi ini dilakukan oleh senior cabinet minister. Apa yang dilakukan? Naik jadi tun. Sistem kita permainkan. Orang boleh rompak ratusan juta, ribu juta, boleh buat begini dengan kepentingan perniagaan, guna wang rakyat bilion ringgit, memperkayakan diri dan kroni dan keluarga, dan kita tutup kes. Kemudian kita gunakan untuk fitnah orang lain. Ini yang kita sebut peringatan. Peringatan Ronggo Warsito yang dipinjam oleh Timbalan Perdana Menteri. Ronggo Warsito kata zaman edan begitu. Zaman edan ni Pak, yang Tan Sri Yang Di-Pertua, Bapak, ni zaman edan ni zaman gila. Yang Muhammad apa? Zaman edan ini ikut filsuf Jawa ni zaman gila. Saya sebut setelah melihat karya Ronggo Warsito yang awal tu diminta oleh Soekarno untuk terjemahkan sebenarnya, dan kemudian diedit semula. Dia kata zaman edan ini, orang baik yang akhlaknya baik, yang hidupnya sederhana, dituduh rasuah. Penyangak dan perasuah diangkat dan dipuja menjadi pemimpin. Bukan saya kata, Ronggo Warsito kata. Jadi semalam di Kota Baru, nasib Tuan Guru Ning Abdul Aziz dicerca dan diaibkan dan dikaitkan dengan rasuah kerana ada sponsor nak bawa dia ke menunaikan fardu haji. Saya akui ada masalah teknikal di situ. Tetapi Tan Sri Yang Di-Pertua, ini seorang yang jadi Menteri Besar 19 tahun. Boleh cek rekod akaun dia, boleh tengok harta dia, boleh tengok kesederhanaan hidupnya. Dan saya bandingkan saya sendiri pun dengan style, tentunya lebih mahal daripada dia, dengan kot saya dengan baju dia. Untuk kita
pemuda-pemuda UMNO dengan kekayaan sedemikian untuk cara angkuh dan takabur menyerang Tok Guru itu sebagai perasuah patut letak jawatan. Tan Sri Petua, ini dia. Bangsa apa ini? Kita cakap soal Melayu, ketuanan Melayu, harapan Melayu. Bangsa apa ini yang boleh menghina seorang pemimpin? Kita mungkin beda pendapat. Sudah Tan Sri Petua pun tahu, dalam kalangan pimpinan ada pimpinan-pimpinan UMNO tertentu dulu dan sekarang yang saya tidak sentuh kerana saya tahu masih boleh pertahan sedikit sebanyak kewibawaannya. Tetapi ini nak banding dengan Tuan Guru Ning Aziz oleh tokoh-tokoh muda ini yang kaya raya, dan cara dia lapor dan cerca itu mengejutkan kita dan tidak menjadi budaya politik yang sehat. Dan guna SPRM ni yang 13 bilion rugi. Padang Besar tahu dia PAC pengusi. Mana dia tindakan? Terpaksa tunggu bertahun-tahun, desakan demi desakan sehingga jadi satu isu besar, barulah nak mula siasatan. Beza dengan sponsor naik haji yang lazim dilakukan oleh semua tuan-tuan guru di negara ini. Cuma kebetulan tuan guru ini menteri besar. Tradisi umat Islam seluruh dunia, ya, tanpa kecuali di Malaysia ini, seorang tokoh ulama yang dikenali selalunya diambil oleh anak-anak qaryah dan jamaahnya untuk dibawa bersama untuk memimpin haji mereka. Tak apa, boleh tanya siapa? Tanya. Alil yang berhormat, ini peringkat ini peringkat jawatan kuasa. Jangan ganggu. Tak apa, sila. Boleh mencela ke Tan Sri? Pematang pau. Saya tidak bantah untuk ganggu dia. Dia nak minta penjelasan. Tak, dia boleh minta penjelasan Tan Sri. Boleh. Pematang pau sudah duduk, jadi bermakna boleh lah itu. Terima kasih. Dan sebab tu kita tanya, bukan macam Gobala, apa tu, bukan macam Padang Serai cakap tak minta kebenaran. Padang Serai memang tak tahu peraturan, sebab tu cakap tak minta kebenaran. Saya tanya dulu. Saya nak tanya apa ni, Permatang Pau. Yang menjadi isu sekarang ni ialah, kalau itu tak menjadi masalah, kenapa nak dibatalkan? Pergi ajalah. Tapi maksudnya bila tak jadi pergi, maka itu menimbulkan keraguan, iaitu seolah-olah kalau orang tak tahu pergi, bila dah tahu tak jadi pergi. Apatah lagi yang sponsor ni kontraktor yang ada dapat banyak projek di Kelantan. Jadi kena jaga. Jadi maksudnya pemimpin juga kena jaga dari segi maruah, dan ini adalah penting supaya kredibiliti menteri besar ini dijaga. Ini yang menjadi persoalan. Dan Permatang Pau pun sebenarnya saya tengok tadi cakap pun bukan ikut fakta, tuduh saya kaya raya. Apa bukti saya kaya raya? Dia dah tahu kat akaun saya, banyak ke duit dalam akaun saya berbanding akaun beliau dan isteri beliau. Terima kasih. Tan Sri Petua, saya ini dalam hidup saya ini memang pantang dicabar. Saya ada maklumat, kalau yang berhormat mau, bukan hajat saya untuk dedahkan dia. Saya nak beritahu. Tapi tak usah cabar saya. Cukup setakat itu. Ya. Nanti tidak baik. Tidak membantu saudara sebagai tokoh muda yang sedang naik. Cuma nasihat si abang ini, biasa jawab ke Tuan Guru Ning Aziz. Tolong dedah. Tak apa, Tuan Guru Ning Aziz, saya nak jawab Tuan Guru Ning Aziz. Nak tengok akaun saya pun saya boleh bagi. Ya, bank akaun dalam negara, bank akaun dalam luar negara, syarikat nomini, tak nomini. Saya Menteri Keuangan dulu, tanya Menteri Keuangan sekarang. Kita tahu prosesnya. Biasa jawab Tuan Guru Ning Aziz. Itu saya kata, Tuan Yu Petua ini dah sebut nomini dan sebagainya. Tolong dedahkan. Saya nak jawab. Betul Pak, silakan Pak. Saya nak jawab. Masalah, tolong dedahkan. Tuan Guru Ning Aziz. Pematang Pau. Ya, Jangan lupa kepala B1. Kepala tadi B3. Memang Permatang Pau ni dia suka sekap jarang. Tak keluar. Permatang Pau memang sekap jarang. Dia suka buat cara begitu. Dia bukan ada fakta pun. SPRM. Betul Pak. Kalau berani tolong dedahkan. Kalau berani.
ya. Jadi jangan main tuduh-tuduh. Jadi sama 2 kali 5 aja menuduh orang tak betul, tapi Permatang Poh pun 2 kali 5 tak betul. Buat tuduhannya bukan-bukan. Tak apa. Nah, saya ni tolong dedahkan. Tenang. Tolong dedahkan. Maksudnya apa harta saya, apa syarikat saya, apa nomini saya. Terima kasih. Tengok akaun saya berapa duit Baik. yang tinggal. Ya. Baik, Yang Berhormat. Ini kalau berani tolong perbahasan dedahkan di bawah kepala di Badan Kalau Perdana Menteri, berani. bukan akaun masing-masing. Nah, ini bukan Terima soal kasih, cabar Ketua. mencabar, Tan Sri. Silakan. Bukan soal cabar Bapak mencabar. SPRM, Tapi saya fikir SPRM, kalau Permatang Kebunia Poh Hadis, berani saya nak jawab mengatakan tak boleh. Dia dah kebenaran. bangkit soalan. Yang berhormat, Batu Pahat.